lepas cabut gigi kena terus ganti? Kalau anda baru lepas cabut gigi, ruang kosong yang telah dicabut tadi kena ganti tau. Tapi bukanlah hari yang sama kita cabut gigi. Selalunya sebaik sahaja gusi dan tulang telah sembuh dalam masa 1 ke 3 bulan, kita akan mulakan proses gantikan gigi. Gigi-gigi kita ni pada rahang sifatnya sentiasa merapat dan memenuhi ruang yang ada. Bila gigi dah dicabut, gigi yang bersebelahan dan gigi bertentangan akan bergerak untuk close the gap. Tapi dia bukan akan bergerak macam ni untuk close the gap macam kita pakai braces. Untuk mengisi ruang yang kosong tu, gigi atas ataupun gigi bawah akan mula memanjang untuk memenuhi ruang yang kosong. Sebab gigi kita ni ada partner. Bila partner dah tak ada, memang akan affect gigi bersebelahan dan susunan gigi. Kesannya bukan sahaja gigi akan bergerak dan jarang, tapi disebabkan gap-gap tersebut, makanan akan selalu tersekat dan terselit. Anda lebih cenderung untuk dapat gigi berlubang. Bukan sahaja tu, risiko untuk dapat penyakit gusi pun lebih tinggi juga. Sebab tu, lepas dah cabut gigi, jangan tunggu lama-lama untuk ganti gigi tersebut. Kena cepat-cepat ganti tau, jangan biarkan bertahun-tahun. Sebab kalau dah lebih 5 tahun, lebih 10 tahun, anda datang nak gantikan gigi, kemungkinan dah tak boleh. Anda dah mula ada masalah-masalah gigi berlubang, penyakit gusi, dia akan lagi merumitkan keadaan. Ingat, cabut gigi is the last option. Tapi memang kalau perlu dicabut, pastikan anda gantikan dengan rawatan gigi palsu, bridge ataupun yang terbaik implant. Kalau anda nak ganti gigi, jangan lupa datang ke Stella Dental.